biasanya harga emas akan naik 2 kali ganda setiap tahun. Jadi jika tuan-puan ada simpanan RM1,000, nilai simpanan tuan-puan akan meningkat sekitar RM2,000 dalam masa 7 tahun. Dan untuk simpanan yang selama 4 tahun, nilai emas anda mungkin meningkat sekitar RM4,000. Di sini anda boleh nampak simpanan emas sangat sesuai untuk simpanan jangka panjang. Dan tuan-puan menjadikan simpanan emas untuk pendidikan anak-anak, alternatif kepada pembayaran PTPTN dan untuk dijadikan sebagai dana perkahwinan. Buat anak-anak muda ataupun para pelajar, anda juga boleh simpan allowance pinjaman beasiswa anda sebahagian pada itu kepada bentuk emas. Bayangkan keuntungan RM1,000 anda akan berganda menjadi RM2,000 dalam masa 7 tahun. Ramai yang sudah mengalihkan sebahagian simpanan ASB, tabung haji dan KWSP kerana mereka faham jika simpanan kekal dalam bentuk wang fiat, nilai akan susut disebabkan inflasi. Simpan dalam bentuk aset emas fizikal, nilainya meningkat sebab kenaikan harga emas. Jadi kepada siapa-siapa yang nak dapatkan bimbingan, anda boleh hubungi saya, insya-Allah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan lupa kaya bodoh simpan sampai kita kaya.